Saya kini berada di Kuil Sri Maha Kaliaman dekat Putra Heights, which is dah jadi satu kamp sementara untuk haiwan-haiwan yang telah diselamatkan oleh bencana kebakaran 2 hari lepas. Sekarang ni kami dah berjaya selamatkan beberapa ekor, 3 ekor anjing dan rasanya 5 ekor kucing ke atas. Tapi ini semua hasil kerjasama gabungan haiwan-haiwan NGO, termasuklah SPCA, Coalition Animal Kindness dan sebagainya, termasuklah MBSJ sekali. Gabungan tenaga para penyelamat yang berjaya menyelamatkan haiwan-haiwan yang masih berada di kawasan lah. Ada yang masih bertuan, yang ada collar, ada juga yang terbiar yang kami tengah cari tuan-tuan mereka. Sekarang ni ada 3 ekor anjing di sini yang tengah mendapatkan rawatan first aid dan juga kucing-kucing di sana. Yang ada yang mangsa kebakaran, ada yang masih trauma, so mereka mendapatkan rawatan first aid lah dan harapnya dapat disusulkan lagi selepas ni. Untuk bantuan, kami membesar hati kalau dapat makanan kucing, makanan anjing, kibbles atau wet food daripada orang awam. Tapi so far okay lah, should be okay, dan harap-harapnya semua jalan lancar lah.